Guys, dua demon ni baru je colek aku. Tolong. Kita kena tubuhkan satu tim 5 orang untuk selamatkan aku. Demon yang pertama colek aku iaitu Muzain. Payah gila ni, memang payah. Jom kita tengok siapa partner Muzan ni. Okey, partner Muzan pula. Tolonglah, lagi berapa minit je diorang nak makan aku. Uh, Apa mon demon yang kedua? Ni payah gila Misi nak selamatkan aku ni, aku rasa macam mustahil sikit. Tapi aku rasa tak apa, jom kita tengok siapakah yang dia hantar untuk selamatkan aku. Okey, karakter yang pertama nak datang selamatkan aku. Siapa yang akan muncul? Kamu nak? Kita dapat Igoro Banai. Bagi aku still payah agak. Okey, tak apa, kita tengok karakter yang kedua. Okey, karakter yang kedua. Kamu nak bagi karakter yang padu sikit. Kita dapat Uzui Tengen dengan Igoro Banai. Aku rasa nak lawan dengan Duma pun still menyengih lah. Memang payah gila lah. Okey, karakter yang ketiga pula. Aku yakin sangat karakter yang ketiga akan bantai Muzan. Shinazugawa Sanemi. Okey, dia akan jadi leader untuk dalam tim misi selamatkan aku ni. Aku rasa peluang nak selamatkan aku still susah lagi lah. Kita perlukan dua karakter yang paling padu untuk berhadapan dengan Muzan. Okey, karakter yang keempat. Kita dapat Zenitsu. Aku harapkan karakter lain tau, Tanjiro ke Yorichi kan. So kalau dapat dua karakter tu, aku rasa macam lega sikit lah. Okey, karakter yang kelima. Karakter yang akan selamatkan aku. Dapat Tanjiro. Aku rasa peluang nak selamatkan aku ada potensi lah. Aku tak kena makan dengan Muzan dengan Duma kan. Tapi Duma tak akan makan aku sebab Duma makan perempuan kan. Kau rasa aku selamat ke tak? Komen dekat bawah. Guys, kalau korang ni fan anime, kalau korang tengah cari baju-baju anime yang cantik, sebagai contoh macam anime Solo Leveling, Uchiha, Naruto, One Piece, Kaiju nombor 8 dan macam-macam lagi, ataupun korang nak cari hoodie anime yang cantik, Attack on Titan pun ada, korang boleh terus je order dekat tag Shopee yang aku ada letak dalam video ni. Okey, harga murah, lepas tu padu.